Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu kembali dalam podcast Datuk Zahid Ibrahim. Hari ini 8 April bersama dengan 9 Syawal. Jadi rasanya belum terlambat untuk kita mengucapkan selamat hari raya tu ya. Kepada raya lagi 9 Syawal masih raya. Orang Melayu raya sebulan tu, walaupun orang Islam raya satu hari ya. Kahwin sebulan, raya sebulan. Walaupun dalam Islam sebenarnya yang afdalnya raya Aidilfitri ini hari pertama aja. Tapi budaya Melayu dia sebulan. Open house sebulan. Kadang-kadang dia terlajak sampai habis Syawal pun dia buat lagi. Yang mana Melayu memanglah kalau relax ni dia suka. Relax makan-makan tu dia lebih sikit atau banding orang lain. Okeylah, selamat hari raya lah. Okey, selamat raya. Ini kita ucapkan selamat raya kepada penonton-penonton podcast ini di mana saja mereka berada. Jadi hari ini kita nak berbual sedikit berkenaan dengan beberapa isu semasa yang berlaku dalam negara sejak kebelakangan inilah, sejak seminggu lepas lah. Yang pertama tu, hari ini kita nak bercakap pasal PRKI Kuning tu. PRKI Kuning. Semalam UMNO telah mengumumkan calonnya, iaitu Dr. Yusri Bakir, Setiausaha UMNO bahagian Tapah, yang juga merupakan seorang pensyarah di IPG, Institut Pendidikan Guru di Ipoh, dan PN ataupun PAS dia akan mengumumkan calon malam ni. Dan satu lagi petang tadi PSM sudah mengumumkan calonnya juga, seorang pegawai namanya Bawani. Jadi Bawani ni saya menarik juga dia bertanding ni, walaupun dia dulu dia kalah hilang deposit, tapi dia menawarkan diri sekali lagi. Jadi dalam sementara kita menunggu calon PAS malam ni diumumkan, Datuk sokong mana air kuning tu kali ni? Saya sokong Bawani lah. Bawani ya? Saya sokong sebab dia kental. Semangat. Dulu Bawani ni dia dapat 580 undi. Lebih kurang. Deposit hilang. Semua orang kata apalah, buang masa. Tapi Bawani ni ada semangat juang. Dan saya ucap terima kasihlah kepada PSM. Walaupun orang tak faham perjuangan parti, orang tak boleh terima ke apa, saya tak tahulah. Tapi mereka masih bersungguh-sungguh menyuarakan, cuba menyampaikan perjuangan parti dia, parti yang ingin memberi keseksama kepada rakyat, bukan saja kepada korporat. Jadi saya sokong Bawani. Dia ni seorang peguam. Dan Bawani ni dia juga suatu masa dulu dia memperkatakan tentang perlunya kita dapat pelajaran percuma. Dia kata kerajaan mampu memberi pelajaran percuma kepada rakyat. Sama yang diperjuangkan oleh PH lah sebenarnya. Tapi Anwar dulu pun kata gitu juga. Tapi saya rasa ada beza Anwar dengan Bawani lah. Jadi Bawani kata kita mampu memberi free education pada rakyat Malaysia. Jadi tapi saya bukan pengundi di sana lah, cuma saya sokong dari segi pasal Din tanya siapa saya sokong. Kali ini tu juga tu PSM ni dia akan disokong oleh Parti Muda. Jadi saya rasa Parti Muda, Parti Zahid Syed Saddiq. Jadi kalau sebelum ni dia dapat 500 ni, saya rasa kalau dengan adanya sokongan daripada Parti Muda ni, saya rasa dia dah umum sebelum ni. Saya harap Parti Muda, saya pun suka Parti Muda ni. Saya harap Parti Muda sokong PSM. Kita nak nafas baru di Malaysia ni. Parti-parti lama ni semua tak guna Parti cakap semua, tapi bila dia berintah tak buat apa. Itu yang kita kesal. Jadi kita nak cuba parti-parti anak muda, parti-parti macam PSM. PSM ni tak ada pernah bentuk kerajaan tak pernah. Dulu Jayakumar seorang je lah yang menjadi wakil rakyat. Semua siput. Tapi kita naklah parti-parti yang memperjuangkan peladang, petani, pekerja, buruh, rakyat bawahan ni lah. Rakyat bawahan. Ini parti semua parti Tan Sri. Aduh, saya pening lah. Parti mahakaya semua. Parti mahakaya. Tapi kaya tu ada yang kedekut. Beri sumbangan pun
sikit. Ada yang generous lah, yang murah hati tu ada jugalah. Saya melihat Vincent Tan misalnya, di Selangor ni tiap kali ada apa-apa dia derma. Dia pemurah tu. Pemurah. Dia pemurah dan dia juga dapat banyak projek, saya tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya dia pemurah. Sekurangnya pemurah. Yang lain pun yang lain dapat projek, projek. Tadi balik kepada PSM ni, kita naklah parti-parti buruh, parti pekerja, parti orang bawahan ni memerintah Malaysia ni. Agak-agaknya ada perubahan lah. Yang parti lain semua tak guna kan. Termasuk UMNO, PH. Taklah UMNO. Kalau UMNO menang pun, dia beri kemenangan itu untuk sokong Anwar. Dia beri kemenangan itu untuk sokong DAP. Tak ada mana lah. Tak ada apa. Apa beza dia? Baik bagi kat PSM. Tapi kita bagi pada PAS. Saya boleh lah. Saya suka juga kalau bagi kepada PAS. Cuma PAS ni, dia jarang sangat cakap pasal bahasa dasar ni. Dia tak bercakap. Dia cakap pasal hukum hakam. Kita nak dengar jugalah politik dia, dasar idea. Misalnya dalam bila PAS berintah, sistem banking misalnya akan beza, misalnya sistem perumahan berbeza, ekonomi berbeza, penswastaan berbeza, padi macam mana, beras macam mana, bernas macam mana. Kita nak dengar lah tu. Betul. Konsesi dengan orang-orang kaya macam mana. Jadi kita naklah perubahan. Ada perubahan lah. Tapi PAS diam macam. Jadi saya harap, tapi tak tahulah, saya pun tak tengok lah. Mungkin dia bila dia berita besok berbeza, saya tak tahulah. Pasti kita tunggu malam ni tu. Dia akan umumkan calon malam ni. Di pekan di satu tempat di Padang di kawasan tapi Lapang. Ustaz juga lah. Yang saya dengar-dengar daripada media sosial, dia ada seorang pemimpin muda. Ustaz jugalah. Dia sekarang ni di Malaysia ni, dia mesti Melayu dah Ustaz. Ni pun calon UMNO ni pun Ustaz juga dia panggil. Ustaz juga. Dr. Ustaz Yusri panggil. Pensyarah agama. Orang macam kita tak ada cara dia. Dia pensyarah pendidikan Islam dan moral di IPG Ipoh. Kita pensyarah banyak tapi yang tindakan moral kurang. Kita di Malaysia begitu ni. Banyak pensyarah, banyak yang buat lecture, banyak yang buat buku, buat penulisan. Tapi bila buat kerja kerajaan, dasar kerajaan, tak ada apa begitu. Banyak teori. Tapi tak apalah, dia nak pilih calon macam tu, pilihlah. Itu pulang kepada orang Perak lah. 20 pengundian dia akan berlangsung 26 penamaan calon hari Sabtu ni. Mana 26, 12, 26 ada 14 hari tempoh kempen. Jadi kalau nak suruh PSM menang, dia kena dapat, saya rasa kurang-kurangnya 5,000 undi kan. Kalau tidak, habis deposit sekali lagi. Kan? Saya rasa PSM ni dia boleh sasarkan kepada, selain daripada Melayu sikit-sikit, pengundi India ada 18%, itu dia boleh sasarkan situlah. Pengundi India, lepas tu pengundi Cina ada 20 lebih persen. 22 tak silap saya, 23. India pun ramai juga 18. Jadi dia kena sasar itulah kalau dia nak dapat undi. Baiklah kita pergi melawat Bawani kan. Kita tunggu lepas penamaan calon tu. Sekarang bilik gerakan belum buka lagi tu. Belum lagi. Belum buka lagi. Saya pun tak pernah jumpa Bawani ni. Tak pernah jumpa. Walaupun dia peguam, dia muda kot. Saya muda sikit lah. Muda daripada kita lah kot. Memanglah. Ramai orang muda daripada kita ni. Tapi saya kenal lah PSM. Saya kenal Jayakumar dan timbalan dia tu siapa? Aru Chalbum. Aru Chalbum. Dia tu aktif, dia bagus. Dia bagus. Dia kalau isu-isu melibatkan rakyat ni selalu dia yang ke depan lah. Itulah saya rasa PSM ni patut jugalah di kalaupun tak menang kali ni di tempat lain dia patut jugalah. Patut rakyat Malaysia fikir di parlimen supaya suara dia lebih didengari oleh masyarakat lah. Kita nak suara baru lah dia. Bukan suara sumbang. Okey, apa lagi nak cakap? Tu lagi satu tu ya, kita ini kalau dia makan lemang banyak ke raya?
Sehari 2 hari tu memang makan lemang tu. Lemang. Tapi lemang di Perak ni taklah masyhur sangat. Selalunya lemang yang sedap ni di Selangor ni Din. Dekat zoo tak? Dekat tu orang kata dekat zoo tu lemang dia bagus. Saya pun tak tahu. Lemang Pak Ali ke lemang Pak Anas apa banyak itulah. Tapi situ saya pernah pergilah. Saya pernah setahun apa dulu saya tak balik raya. Saya nak pergi sebelum raya tak dapat pergi, tak dapat beli tu. Nak pergi pun tak boleh. Saya nampak di tepi-tepi jalan sekarang ni di Kuala Lumpur dan di Petaling Jaya pun ramai orang jual lemang. Ya betul. Tapi sedap tak sedap tu saya tak tahulah. Tapi kadang-kadang bila dah sehari 2 sebelum raya tu, sehari sebelum raya tu, kita tak fikir sedap lah tu. Yang penting ada lemang je. Jadi kalau tak ada lemang tu macam tak sempurna. Memang tak sempurna. Tak sempurna raya lah. Saya sokong, saya suka lemang. Suka Pasal kita dekat orang Kelantan ni dia suka pulut. Ya. Dia macam orang Siam. Ya. Kita budaya Siam dengan kita ni rapat kan. Tapi kerajaan Madani sekarang ni tak bagi masuk, susah. Saya pun tak tahu apa-apa. Mungkin ada orang kata keselamatan lah. Macam-macam lah, dadah lah. Banyak faktor lah. Banyak peraturan. Zaman saya muda dulu selalu kat Golok ni. Senang aja masuk. Kita pergi hotel lah, kita pergi disco lah, macam-macam. Kita pergi Golok dulu. Masa tahun 70-an lah. Tak ada masalah. Sekarang ni banyak masalah. Ya betul, macam-macam masalah tu Okey, apa cakap? Yang keduanya tu kita nak bercakap juga berkenaan dengan pengumuman Amerika mengenakan tarif tindak balas ni kepada beberapa negara. Tarif balas. Malaysia kena 24%, banyaklah kena semua China 34%, dan berikutan pengumuman Amerika tu semalam dan hari ini dia umumkan banyak pasaran saham di Jepun, Hong Kong apa semua sekali menjunam semua. Dan di Amerika pun nampaknya semacam kelang kabut sikit lah. China pun kelang kabut. Dan yang terbaru pagi tadi oleh kerana sebelum tu Amerika mengenakan tarif tindak balas kepada China 34%. Dan China balas pula kepada Amerika 34% juga. Dan kemudian Amerika balas lagi 50% lagi. Dia kata kalau tak tarik menjelang esok 50% jadi tambah 34, 84%. Jadi saya ingat kalau benda ni berlaku huru-hara dunia tu. Dan ASEAN pun, Malaysia pun nampaknya huru-hara Amerika. Dan Malaysia pun nampaknya kita terkesan. Nampaknya Anwar walaupun peringkat awal Anwar kata ini ada kesan yang kecil, tapi nampaknya hari ke hari dia mula nampak benda tu besar. Dia buat mesyuarat khas kabinet, panggil mesyuarat, dipanggil Zapro, panggil duta Amerika. Dan yang terbaru hari ini dia kata kabinet putuskan untuk hantar wakil ke Washington untuk berunding dengan Amerika mengenai nak kurangkan tarif tu lah. Jadi maknanya ada kesan yang tidak baik kepada ekonomi seluruh dunia lah. Yalah, memang dia Donald Trump ni memang dia. So berunding ni perlu atau Malaysia hantar ni? Ada rasa boleh berjaya ke? Saya sokong. Sebab tapi boleh berjaya ke dengan Trump? Kalau saya kita kalau pergi Washington ni seronok juga kan. Lepas Washington kita pergi New York. Seronok. Runding dengan Donald Trump tu boleh lah. Tapi apa kesan dia saya tak tahulah. Pasal dia kan orang yang tak betul macam Donald Trump ni susah nak bunding. Betul. Itu yang saya fikir tu. Susah nak bunding. Lagipun dia ingat dia lah. Dia paling hebat lah. Dia paling hebat. Dia bertindak dia macam dia lah kuasa terbesar dunia ekonomi. Bukan dia. China is the biggest power. China is for power sekarang. Tapi dia pasal dia rasa dia besar. Dia style cerita cowboy zaman dulu kan. Dia cerita Hollywood zaman dulu. Dia pergi masuk kawasan Red Indian, ditembak je. Pow. Donald Trump dibesarkan dalam keadaan begitu. Jadi dia rasa dia boleh tembak siapa yang dia suka. Siapa yang dia tak suka dia tapi kalau Malaysia pandai pergi ngampu dia, pergilah. Tak ada masalah. Cuma jangan berharap sangat lah. Dengan orang macam Donald Trump ni, kita ada dapat tak dapat, kita usahalah sendiri. Tapi kalau tak dapat rundingan tu macam mana kita nak menangani dengan tarif kita tinggi? Kena carilah. Kita kena cari pasaran barulah, cari pasaran barulah. Macam kita ada kekasih. Bila kita ada kekasih,
Dan bila dia kata I don't want you anymore, saya kasih lain lah. Saya tak nak. Cari kasih lain lah. Saya kasih lain. Kan? Takkanlah kita nak sedih aja. Macam mana aku nak hidup tanpa kekasih? Sama lah dengan Amerika. Kalau dia kata I don't want you, kita carilah. Cari pasangan baru lah. Carilah pasangan baru di Beijing ke, di Afrika ke. Banyak, dunia ni luas. Dan kita mesti pandai berdikari, sanggup berdikari. Ini sikit-sikit Amerika, sikit-sikit FDI. Kita seronok benar FDI mereka. Kalau FDI belum sampai pun kita dah umum lah. Kita cukup seronok FDI. Beli Boeing 30 dengan mereka. Beli Boeing. Boeing pun orang tak pakai lah sekarang. Orang pakai tu British pesawat daripada Eropah ataupun China. Banyak. Boeing pun dah tapi kita masih lagi Boeing pasal kita merasa Amerika tu sebab besar. Kita ni seperti saya kata selalu, kita kata kita merdeka, tapi dari segi fizikal jangan kita merdeka, tapi dari segi pemikiran kita masih dikongkong oleh Barat. Kita terjajah, kita masih merasakan dijajah. Kalau Amerika, kalau Donald Trump, kita rasa wah. Misalnya kita tahulah Amerika ni apa yang dia buat. Dia kaya sebab US dollar. Diwajibkan everybody pakai US dollar. Perdagangan dunia guna US dollar. Lepas tu syarikat-syarikat dia dapat kontrak besar-besar di China, Vietnam, di mana-mana. Cheap labor, dia menggunakan buruh-buruh yang di Malaysia misalnya. Jadi itulah kekayaan negara itu. Tapi sekarang ni orang tak peduli lah. Negara lain pun kaya juga. Jadi saya rasa kita dalam soal tarif ni tak usah bimbang sangat lah. Kalau nak pergi New York boleh lah pergi bincang-bincang. Tapi dia Donald Trump ni hari ni dia kata macam ni, besok dia kata macam ni. Selalu berubah-ubah dia punya. Hanya negara yang telah sesat boleh memilih pemimpin macam Donald Trump sebenarnya. Amerika sekarang dalam keadaan tidak huru-hara negara dia, ekonomi dia semua. Jadi saya rasa biar dia selesai masalah dia. Saya bimbang ni Tengku Zafrul ni. Bimbang juga. Nanti lepas ni saya baca berita dia tak jadi presiden BAM. Badminton. Dan dia kata saya lebih suka Zafrul ni jadi Menteri Besar Selangor. Dia kena masuk PKR, tapi macam ada halangan tu dia masuk PKR ni, macam UMNO macam tak berapa setuju. UMNO dia atas Sultan je. Kalau Sultan Selangor nak dia jadi Menteri Besar, jadilah dia. Jadi saya nak Zafrul jadi Menteri Besar Selangor. Tapi rugilah dia tak jadi Menteri Pelaburan. Investment. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Itu patut dia bila ada kekosongan nanti dia. Saya bimbang nanti Anwar bagi ke orang lain. Mesti kena bagilah. Dia mesti kena bagi orang lain lah. Yalah, tapi kena bagi siapa? Itu masalah. Saya lebih suka. Untuk punya pandangan siapa patut? Kalau saya lebih suka dia bagi dekat, sama ada dia bagi dekat Nurul. Saya minat Nurul. Kalau dia bagi Nurul, barulah Nurul ni kuat sikit. Dia bertanding naik presiden, dia menang. Dan bila dia menang, dia akan jadi timbalan presiden. Dan lepas tu dia Anwar 10 tahun dia akan jadi presiden dan Perdana Menteri. Jadi Rafizi letak mana tu? Rafizi ni simpanan dulu. Menteri Ekonomi lah. Tapi saya rasa dia kena bagi Nurul. Bagi Nurul dulu sebelum Rafizi. Kalau bagi kat Rafizi tak ada chance lah Nurul. Pula. Tak boleh. Anwar kena bagi kat Nurul. Pastikan Nurul dapat jawatan itu, menang naik presiden, jadi timbalan presiden, ganti Anwar selepas 10 tahun atau 15 tahun. Kan? Itulah strukturnya. Itu struktur. Macam Thaksin Shinawatra
adik dia, kakak dia, anak dia. Dia macam tu lah. Indonesia, Soeharto, menantu dia Prabowo. Itulah cara di kawasan negara Asia ni. Lee Kuan Yew, anak dia kan? Filipina, Marcos, akhir-akhirnya Marcos juga. Apa Malaysia tidak boleh lari daripada cara-cara ni. Malaysia kena terus kepada Anwar Izzah. Tunggu. Lepas tu tunggu, tapi jangan tunggu lama-lama. Nurul mesti naik, dan Nurul jadi Presiden PKR, tetap dia jadi Perdana Menteri, kerana dia akan dapat sokongan daripada UMNO dan DAP. Mana pemilihan kali ini Nurul saya rasa dia akan menang naik Presiden. Mana pemilihan 3 tahun lagi dia akan terus pergi Presiden lah. Presiden ataupun timbalan pun tak apa. Anwar 10 tahun Anwar dah tak boleh 2028 dah tak boleh jadi Presiden. Tak boleh pun, tak apa. Oh, dia tak boleh dah. Tak apalah, bagi Nurul terus. Mana di kali ini timbalan Presiden, naik Presiden, 2028 nanti pemilihan dia terus pergi Presiden lah. Presiden. Lepas tu dia ganti Anwar sebagai Perdana Menteri. Itulah. Rafizi kekal timbalan Presiden. Rafizi tu kekal timbalan ke ataupun apa-apalah. Dia tu perlu, tapi taklah sampai nak ganti Anwar punya family. Tak boleh lah. Ini family business. This is family. Inilah yang saya kecewa dengan Mahathir ni. Tak ada anak dia, tak ada pewaris. Bukan saja saya kecewa sebab Mahathir lah, saya pun tak naik. Tapi anak dia pun dia tak kasih. Ini melanggar tradisi ASEAN. Saya selalu cakap di ASEAN ni kita tak boleh lari daripada budaya itu. Nama tu, jadi nama Mahathir tu sepatutnya anak dia ganti dia. Barulah kesinambungan tu ada kan. Sampai suatu masa dulu saya ingat apa pasal diam sebenarnya kan. Dia ada dia punya silap mata mana-mana. Tak ada juga. Itulah satu kegagalan Mahathir. Jadi Anwar tak boleh buat silap macam tu lah. Dia kena Nurul up. Dan sebab apa tu, kalau anak dia jadi pemimpin, maknanya dia macam Tuan Mahathir, dia boleh tegur lah anak dia. Tapi kalau orang lain, contohnya Pak Lah apa sekali, dia boleh tegur ke tak boleh tegur ke, ikut. Pak Lah pun gagal juga dari segi. Lepas tu Najib dan Mahathir terpaksa jatuhkan semua-semua tu. Pak Lah sepatutnya dah planning tu dah ada, Khairi tu dah betul lah, tapi tak sempat lah. Tak sempat juga. Tak sempat. Dia kadang-kadang main bola dia. Dia ada tak sempat. Jadi maknanya Anwar jangan sampai tak sempat. Anwar jangan, sebab kerana saya dah pun beri nasihat ni. Nasihat orang tua ni. Jangan sampai tak sempat. Jangan sampai tak sempat. Make sure Nurul goes up. Okay then. Selamat Raya then. Selamat Raya itu ya. Apalah, kita bagi nasihat percuma. Okay, kita harapkan pemilihan ni dekat atau pemilihan PKR dia minggu depan atau minggu depan lagi di peringkat cabang, lepas tu bulan Mei di peringkat pimpinan pusat lah. Tapi saya percaya Nurul boleh menang lah. Nurul boleh menang dan Nurul akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Saya rasa kali ini Nurul Izzah akan menang naik Presiden. Dia ada 4. Saya rasa dia akan dapat nombor 1. Saya tengok daripada mood orang PKR lah. Saya rasa dia akan dapat naik Presiden nombor 1 kali ini. Itulah harapan saya. Harapan kita. Mudah-mudahan apa yang Dato' cakap tadi menjadi kenyataan satu hari nanti. Okey. Selamat Raya. Okey, selamat Raya. Selamat Raya. Assalamualaikum. Terima kasih.